Nada. Hai Nuri. Hari ni kan kita macam betul sikit lah. Saya Kenapa? rasa lah. Sebab kita Tetamu jemputan kita Ya. kan? Oh my god, ya. tetamu jemputan kita hari ni lecturer kita. Nada. Awak rasa siapa? Saya tahu dah. Sebab saya pernah ada lah pengalaman sikit dengan lecturer ni. Waktu first time saya masuk IJN. Uish, pengalaman apa? Waktu first time saya datang open di IJN kan. Lepas tu lecturer ni lah tolong saya untuk masuk. Cerita pasal CVT lah apa. Oh, ya ke? Hmm. Then awak masuk IJN dunia orang dalam lah Kau? Mana Oh my, dunia orang dalam masuk IJN? tak dalam sangat. Oh, tak dalam Tak sangat. dalam. Okay. Okay. So, Assalamualaikum and salam sejahtera. Hari ni kami di Hype Talk akan membawakan anda bersama tetamu jemputan kami, Cik Eddie. Sir Eddie, Sir. kita punya lecturer favourite. Okey, terima kasih kerana jemput saya ke you all punya slot pada hari ini. I'm so happy dan teruja lah untuk berada bersama-sama dengan student saya sendiri. Okey. Okay, kita start dengan Sir Eddie perkenalkan. Siapa Sir Eddie sebenarnya? Okey. Hmm. Nak perkenalkan diri Basic. Walaupun sebenarnya saya dah dikenali ramai. Jadi Oi, saya rasa saya baguslah untuk saya perkenalkan diri saya. Nama saya Eddie Abdul Raub. Saya merupakan timbalan dekan dan juga senior lecturer di IJN University College. Dan actually di IJN University College ni saya mengajar untuk beberapa program, iaitu Bachelor of Science in Cardiovascular Technology with honours. Saya juga mengajar program Diploma in Medical Health Sciences. Dan juga ada beberapa program lain lah, tengok keperluan lah, yang mana di bawah bidang saya. Tapi kalau di dalam di peringkat nasional, saya adalah merupakan panel penggubah soalan Lembaga Pembantu Perubatan Malaysia, juga adalah merupakan ahli mesyuarat tetap untuk dasar penolong pegawai perubatan Malaysia. Wah, Sir. Saya boleh minta soalan bocor lah dekat Sir setiap tahun. No, bocor-bocor. Okay. Macam mana pula dengan Sir punya background kerja? Macam sekolah ke? Okay. Actually, saya mempunyai pengalaman yang panjang dalam pendidikan, dalam education saya ni, which is saya menjalani ke semua level, iaitu PMR, SPM, STPM pun saya ambil, and then saya pergi ke diploma, pergi ke degree, ke master, sehinggalah PhD. Maksudnya setiap step tu kalau ada orang dia akan langkah-langkah kan, tapi saya pergi semua. Kalau saya punya first degree adalah dalam bachelor in we call that nursing practice development daripada Northumbria University. Saya punya diploma adalah diploma in medical assistant daripada College Pembantu Perubatan Hulu Kintah. And then degree tadi saya in nursing practice. Kemudiannya master saya dalam occupational safety and health daripada UUM, dan PhD saya daripada UniKL. Masih lagi dalam menghabiskan saya punya tesis. Jauh punya perjalanan Sir. Jauh. Itulah jauhnya. Okay Sir, saya nak tahu lah Sir punya, kan Sir memang starting dari dunia klinikal. Ya, betul. Dan sekarang Sir dalam dunia pendidikan. Betul. Apa yang dorong Sir untuk pergi ke dunia pendidikan? Okey. Tak sakit kepala? Actually saya mempunyai minat ke dua-dua bidang ni, tetapi untuk saya menjadi seorang pendidik, saya kena mesti dahulu berada di dalam bidang klinikal untuk gain the experience. I enjoy my clinical time, masa saya bersama dengan Kementerian Kesihatan Malaysia dahulu, dan selama 6-7 tahun saya berada di bawah Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Saya pernah bekerja di Klinik Kesihatan Ceras Baru. Kemudiannya saya ke Jabatan Kesihatan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur di bawah program Non-Communicable Disease. Basically saya menguruskan registry untuk kanser di wilayah persekutuan. So bermaksud segala kes kanser di wilayah persekutuan ni sebenarnya adalah di bawah saya punya
bidang kerja saya lah. Hmm. Masa saya berada di Kementerian Kesihatan Malaysia di bawah Jabatan Kesihatan Udara Selangor Lumpur tu. Dan setelah itu saya pada masa yang sama saya sama belajar dan di peringkat ijazah, dan saya habis sejurus saya habis saja saya punya degree. Saya pun rasa macam okay, this is the time untuk saya kata apa tu gerak dulu kan, sebab pada ketika itu dia punya dia punya skim untuk penolong penglibatan ni adalah orang kata tak begitu advance lagi, tak macam begitu sekarang. baik lagi, tak macam sekarang. Jadi pada ketika itu saya fikir saya dah ada degree ni, buat apa lagi saya nak duduk di sini sedangkan saya tak boleh pergi ke di peringkat PNP pengurusan dan bahagian pengurusan lah because saya bukan bachelor punya ni kan. Jadi waktu tu saya dah ada bachelor. Jadi di kementerian tak ada post untuk saya untuk yang dah ada bachelor ni. Jadi pada masa yang sama minat saya yang dalam terhadap pendidikan sebenarnya bermula di klinik kesihatan itu sendiri, because di klinik kesihatan penolong pengobatan ni dia akan buat health education, lepas tu ada student yang datang ke klinik kita yang akan buat practical. So saya mempunyai orang kata apa tu interest yang tinggi dalam mengajar ni. Jadi saya rasa maybe this is my world code, this is my orang kata apa tu bidang yang saya rasa saya kena bagi peluang kepada diri saya untuk explore. Jadi apabila di situ pada masa yang sama saya juga mendapat pelawaan daripada salah satu kolej swasta di Kelang untuk menjadi pensyarah untuk program pada ketika itu nama dia Diploma in Medical Assistant. Jadi bila berada di government ni gajinya standard lah, tidak begitu tinggi pada ketika itu. Dan saya pun berada di orang kata apa tu tengah-tengah kota KL bandar KL ni, nak survive tu is quite difficult lah for me. Tetapi diselamatkan because saya berada bersama dengan family. Jadi itu sebab saya boleh survive. Kalau saya sendiri, saya rasa mungkin saya tak boleh nak survive dengan gaji yang ada pada ketika itu. Jadi bila saya masuk ke menjadi pengajar, jadi pensyarah pada ketika itu, lonjakan gaji itu tinggi. Lonjakan gaji itu tinggi, dia memang macam wow. Inikah dia gaji seorang pensyarah. So saya rasa okay, I think I should go for this lah kan. Tapi masa tu saya masih lagi bekerja dengan Kementerian Kesihatan. Cumanya saya bercuti tanpa gaji. Tak ada bayar gaji. Maksudnya dengan KKM tak bayar gaji saya ambil cuti tanpa gaji tu. Macam mana saya survive? Tetapi pada masa yang sama saya bekerja dengan kolej ni masa tu. Tetapi disebabkan oleh polisi kerajaan tidak boleh ada dua majikan pada satu masa, saya diminta untuk berhenti. So saya berhentilah. Saya berhenti dan saya teruskan saya punya perjuangan di swasta lah. Macam itulah dia punya rentetan cerita dia kan. Gitu. Sir, saya nak tanyalah pengalaman Sir di bidang klinikal dulu. Kita tahu pembantu perubatan ni dia punya bahasa Inggeris dia macam mostly macam kurang sikit. Mostly macam ada language barrier time waktu kerja. English, Chinese macam tu. Macam mana pekerja KKM yang waktu Sir kerja dulu, macam mana Sir encounter benda ni? Macam saya ada tak language barrier tu? You nak cakap language barrier tu maksudnya waktu kerja bila saya bersama-sama sakit lah. Maksudnya kita nak converse in English tu. Pada saya tidak mempunyai banyak masalah because pada ketika itu saya memang fluent in English. Saya memang tak ada masalah untuk betul-betul dalam bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris. Even though pada ketika itu actually di klinik kesihatan Cerah Baru tu dia banyak Chinese tau. Banyak Chinese which is some of them tak boleh pun betul-betul dalam bahasa Inggeris maupun bahasa Melayu. Betul. Dan saya terpaksa untuk belajar Mandarin. Saya terpaksa untuk belajar Mandarin
dan I enjoy belajar Mandarin. Oh. So that's why bila Chinese patient datang jumpa saya, basic untuk bahasa Mandarin tu saya boleh tuturkan. Jadi tak ada masalah. Kalau katakan saya terima pesakit daripada berbangsa India, berbangsa Chinese, ya, tak ada masalah untuk saya bertutur. That's why banyak jugalah orang kata apa tu pengalaman kenangan manis saya di klinik dulu. Which is aso-aso apak-apak ni dia akan datang, saya mau jumpa itu doktor itu yang gumuk-gumuk punya doktor dia cakap. Because saya disukai dekat klinik, ya. Because of mungkin saya ni peramah kot. Saya peramah dan saya kata apa tu tak pilih siapa patient saya. Saya akan layan semua doktor. Saya pernah kena dia Chinese yang pure lah, tak tahu English, tak tahu Melayu. Lepas tu dia call, dia cakap dalam Chinese kan. Lepas tu saya kata dalam macam ni, "Wapu citau, wapu yao," itu je saya tahu. Lepas tu wapu yao, wapu yao Chinese lah. Dia ikut you balik tak lepas tu. Lepas tu tak ada, dia kata wapu yao Chinese lah. Dia baru dia faham, lepas tu baru dia tutup call macam tu. Okay. Saya tak tahu. Kadang-kadang itulah itu challenge dia, kita kena belajar bahasa mereka kan. Bila mereka sendiri tak boleh nak bertutur dalam bahasa Melayu, tak boleh, English tak boleh. So the best way is kita lah yang kena belajar dalam bahasa mereka. Tapi yang paling penting ialah objektif tu tercapai. Kan dia orang datang tu dia orang dapat orang kata apa tu treatment yang baik kan, macam itulah. So sampai sekarang lah boleh cakap Chinese. Sikit-sikit tapi only basic. Kalau Chinese kata siu-siu ma. 我有自己的原则，我不想一辈子让人踩在脚下。 Sikit-sikit. Lepas tu tahu yang kan duduk, bangun macam tu lah. Kan tanya apa nama tu, sakit apa, kenapa datang, kita boleh lah kan. Untuk saya rasa untuk adik-adik kita di luar sana, apa persiapan yang diorang boleh persiapkan diri diorang sebelum masuk belajar dalam dunia perubatan? Okey. Sebenarnya kan kita ni kan bila kita dari kecil lagi kita dah ditanya oleh cikgu-cikgu mak ayah kita kan, sebenarnya kita nak jadi apa bila kita besar? Kan? Ada orang nak jadi polis kan. Saya tanya anak saya nak jadi apa? Jadi polis. Kenapa? Sebab dia suka main polis tantri tu kan. Saya kata tapi benda ni actually dia akan mempengaruhi kita punya karakter, minat kita in the future bila kita dah ready untuk berada dalam bidang yang kita minat tu. Ya, jadi masa saya dulu ketika saya sekolah, saya memang cita-citanya nak jadi doktor. Cita-citanya nak jadi pensyarah, cita-citanya nak jadi hakim. Kan 3 dekat sekolah kan. Then pada ketika itu saya rasa macam okay, nak jadi doktor mungkin saya tak dapat jadi doktor medical, tetapi saya saya adalah seorang penolong pegawai perubatan. Maksudnya separuh kaki saya dah ada dalam cita-cita saya itulah perubatan tu kan. Dan tapi cita-cita kedua saya tercapai. Yes, iaitu menjadi seorang pensyarah. Cita-cita kedua saya, cuma saya tak jadi hakim je. Kan? Tapi kadang-kadang tu tapi saya masuk dalam board of discipline untuk IJN University College. Bolehlah sikit kan, adalah orang kata kena sikit dia punya tu kan. Tapi bukan hakim lah kan. Tidak menghakimi sesiapa pun. Nurin buat hal masuk bilik sir lah. Cumanya untuk kita tarik minat kita mesti tahu who we want to be. Who we want to be in the future. Dan bila kita rasa macam aku nak ke sini kan. So kita kena lah orang kata apa tu making effort lah ya untuk kita mencapai cita-cita kita tu. And of course lah bila you nak masuk bidang medical, you jangan takut darah lah. Kan, you jangan takut darah, you jangan nampak orang accident you lari kan. Tak boleh lah macam tu adik-adik yang kat luar sana tu kan. Rasa macam tetapi apa yang saya nak katakan, bidang ni mulia. Because daripada mula you bangun pagi, you punch card, you membantu orang yang sakit ya. Sehinggalah you balik, you punch card balik, you membantu orang yang sakit. Sepanjang 8 jam you bekerja tu, you sebenarnya bukan saja membina
saham dunia tetapi you juga mempunyai saham akhirat. Oh, Macam tu. okay. Macam contoh saya kan dah kerja sebagai MA kan. Yeah. So apa pengalaman saya yang paling bermakna ke macam bagi kesan lah kat saya sampai sekarang? Oh, pengalaman yang beri kesan banyak sebenarnya. Banyak. Antara yang saya boleh sebut, yang saya boleh ingat tadi saya ceritakan kan, saya punya passion tu suka kat saya kan. Jadi apabila saya di klinik kesihatan dulu, jumlah pesakit di bilik saya lebih banyak daripada jumlah pesakit di bilik doktor. Itu antaranya lah. Dan saya sering kali dapat macam-macam yang dibawa oleh pesakit lah. Saya pernah dapat itik, saya pernah dapat angsa yang dibawa oleh asuh-asuh tadi. Dia bawa hidup-hidup tau. Oh, hidup. Suruh rawat Dia dia hidup. punya itik. Kan dia kata I tak boleh nak potong nak bagi you makan. Nanti tak halal kan. So I bagi you nanti sendiri potong lah. Dia cakap macam ni lah. Saya pernah dapat kucing. Saya pernah dapat satu kotak bawang putih. Macam-macam saya dapat. Tinggal lembu je lagi dia tak bawa ke saya kan. Bawang putih satu kotak. Kotak Buat jeruk. So macam-macam lah. Dan antara pengalaman lain ketika saya berada di Kementerian Kesihatan, di bawah Jabatan Kesihatan Negeri, saya pernah dapat orang kata pernah pergi buat program di luar bersama dengan pesakit-pesakit HIV ya, gelandangan ya, antara itu adalah antaranya lah. Okay. So dia dapat itik, saya buat itik salah ke macam mana? Saya buat nasi itik. Tak salah. Saya buat nasi itik. Okey, kita orang semua kan student Sir. So Sir pun tahu kita orang dari Cardiovascular Technology, bachelor, betul? Yeah. So apa yang membuatkan macam mana Sir boleh beralih dari pembantu perubatan kepada sekarang Cardiovascular. tenaga pengajar cardiovascular? Sebenarnya cardiovascular teknologi ataupun bidang cardiovascular ni, dia adalah subset kepada bidang medical which is kita sebagai pembantu perubatan ni, itu adalah salah satu subspecialty yang ada di bawah medical kan, cardiovascular. Jadi disebabkan oleh dari saya adalah merupakan ketua program bachelor cardiovascular pertama ya, di IJNUC dan juga di universiti saya yang sebelum ni kan. Jadi sebenarnya benda tu menarik minat saya untuk terus berkhidmat di bawah ataupun di dalam bidang cardiovascular ni lah. Ya, masuk dari segi kurikulumnya kan, dari segi kita dah lalui banyak tahun ya. Jadi saya rasa sebabkan bidang ni adalah salah satu bidang baru dan bidang yang mempunyai bright future lah ya, saya katakan. Jadi DIJN ini sendiri memang itu dia punya forte ya. Jadi itulah sebab kerana saya berada di sini lah. Untuk menerajui program ini dan juga memulakan program itu dekat IJN University College. Macam saya tengok kan kat Malaysia kan kita ada 2 tempat je yang ada cardiovascular technology ni. So macam mana mungkin ramai lah yang tak tahu pasal course ni. So apa rasa dia punya macam skop kerja? Macam lepas habis graduate, apa yang function CVT ni? Okay. Kalau you nak tanya pasal CVT ni, actually dia punya main pool dia ya, ramai CVT ni adalah di IJN lah. Ya, di IJN lah paling ramai, because ini adalah hospital jantung yang menjadi rujukan bukan sahaja di Malaysia, malah di peringkat dunia pun ya, di Southeast Asia terutamanya ya. Banyak kes-kes jantung yang dirujuk di sini. Bermaksud hari-hari di IJN ni dia bukan hanya menyelamatkan ya orang Malaysia daripada penyakit jantung, tetapi orang-orang di seluruh negara yang datang ke sini untuk dapat rawatan jantung. Jadi
sudah tentulah orang kata apa tu banyak kepakaran yang ataupun kata subspeciality ni perlu ada di IJN, ya. Dan di situlah di mana bermulanya orang kata apa tu dia punya sejarahnya untuk CVT ni, ya. Bila masa makin bertambah, ya, CVT yang ada pun dah semakin dah semakin pencen ataupun dah nak habis perkhidmatan dia. Kita perlukan orang-orang baru, ya, untuk dilatih dan menggantikan mereka, ya. Jadi program ini sebenarnya adalah untuk support keperluan CVT, ya, di Malaysia. Gitu. So kalau contoh student ni dah graduate dengan IJN, lepas tu dia kerja kat IJN, so just lepas tu kan ramai lagi student. Yeah. So memang kerja dia tumpu kat IJN je ke ataupun ada? Tidak. Because cardiovascular department ni dia ada di seluruh Malaysia. Hospital swasta di seluruh Malaysia. Dia ada di Hospital Pantai, dia ada di KPJ, dia ada di Bagan Hospital Melaka Oriental, semualah hospital swasta, ya. Jadi di tempat-tempat ini juga memerlukan CVT, ya. Memerlukan sebab orang yang dapat sakit jantung tu makin hari makin bertambah, ya. Jadi semua hospital expand dia punya department, ya. Dan mereka ini bila dah expand department, dia memerlukan tim. Jadi salah satu daripada tim itu adalah CVT, ya. Dan jika contohnya lah, ya, pelajar-pelajar ni dia suka nak bekerja di tempat lain, ya, ataupun di luar negara, bachelor ni juga adalah valid untuk dibawa ke luar negara. You nak bekerja sebab you bawa nama IJN. IJN ni di mata dunia ni adalah merupakan salah satu hospital yang mempunyai kepakaran jantung. Dikenali ramai. You pergi ke Middle East, you pergi ke Europe, ya, semua orang tahu IJN itu adalah sebuah hospital jantung. Dan you adalah graduate yang membawa nama IJN. Jadi kepercayaan itu sudah tentulah lebih tinggi, ya. Dan brand itu sudah tentulah dikenali ramai, ya. Jadi you all sebagai CVT yang belajar di IJN, menerima latihan klinikal di IJN, you sepatutnya berbangga. Betul. Ya, you sepatutnya berbangga because you adalah sebahagian daripada keluarga besar IJN. Betul. Dah nak pergi China ke dah lepas ni? Tak nak, nanti nangis aku. Malaysia cukup . Okay. Okey. Kiranya saya rasa demand untuk cardiovascular technology ni tinggi dekat Malaysia. Betul. Dengan luar negara juga. Betul. Okey. Betul. Kerana apa? Ialah setelah banyak tahun, ya, saya berada di dalam program ni, kita dapat lihat bahawa banyak negara juga yang menghantar pelajar mereka ke Malaysia untuk mendapatkan ataupun belajar dalam bidang ini. Jadi kalaulah dihantar oleh banyak negara, dihantar pula oleh government sendiri, ya, contohnya government of Brunei, ya, government of Singapore, government of Indonesia menghantar pelajar mereka ke sini, sudah tentunya, ya, adalah kepercayaan, ya, kepercayaan brand IJN itu sendiri, ya, terhadap kita lah sebagai University College yang menyediakan perkhidmatan pendidikan itu. Saya rasa kan apa keistimewaan, kelebihan Bachelor in Cardiovascular Technology ni dekat IJN dengan institut lain? Macam saya sebut tadi, ya. Contohnya you berada di IJN, kan? IJN ni you pergilah mana-mana dekat Malaysia ni. Oh Singapura, oh Brunei, oh Thailand, oh Indonesia. Dia dah orang tanya, Indonesia dah memang ditegkan dengan hospital jantung. Kan? Jadi bila you a part of IJN punya student, sudah tentunya orang akan kata, oh, you are a specialist in cardiovascular. Because di sinilah tempatnya pakar-pakar terbaik seluruh Malaysia di dalam bidang jantung, ya. Dan you are among them.
Yes. A part of the family. Betul. Kan? Ha. You menerima latihan di sini. Siapa yang boleh orang kata apa tu sangkalkan? Tiada siapa. Okay? Kita kan tahu IJN ni dia punya spesialis jantung kan. Training dia hardcore tak? Untuk jantung punya. Sudah tentu bila kita kata subspecialty daripada jantung, dan itulah yang you belajar selama 3 tahun 5 bulan ni, ya. Kita sudah tentunya memberikan semua orang kata apa tu kemahiran, skill, ya, dari segi knowledge, dari segi praktikal, ya, kepada pelajar-pelajar kita, ya, berkenaan dengan bidang tersebut. Jadi bila begitu, orang kata apa tu, you mendapat latihan yang mencukupi, ya, dan juga orang kata apa tu, daripada sumber yang dipercayai, kan? Jadi sudah tentulah orang kata hasilnya, dah tentulah outputnya, ya, adalah the best. Saya rasa layak tak kita kardiovaskular teknologi ni berdiri sebelah dengan spesialis InsyaAllah satu hari nanti, ya, kita bukan nak cerita siapa tinggi siapa ni. You have your own role, and without you, ya, apa nama tu, team tersebut tidak akan dapat function well. Contoh basikal lah, you bawa basikal tapi tak ada pedal, you boleh kayuh tak basikal? Boleh, tolak. Pasal tolak kan. Ataupun you bawa basikal, pedal ada, tapi tak ada seat. Oi. Macam mana you nak pergi jauh, pergi laju? Okay. Tak boleh kan? Begitulah perumpamaannya. Lepas tu kan macam contoh kan ada orang macam selalunya macam orang-orang tua lah. Dia orang tanya macam kami belajar apa. Bila bagi tahu macam kardiovaskular teknologi kan dia orang macam doktor lah. Betul. Doktor. Okay, itu because itu pandangan orang kan. Sebab orang tak tahu, macam saya kata tadi lah. Ini adalah bidang baru. Jadi orang tak tahu pun apa nama tu, even though kalau you pakai apa nama tu lab coat tu pun kan, even you kata you pharmacist ke, ataupun you kata you adalah fisio ke, kan pakai lab coat yang sama, orang akan tetap anggap you doktor because you attend them, kan. Tetapi nasihat saya, you always berdiri pada kaki you sendiri, kan. Sekarang ni yang you nak junjung, yang you nak apa nama tu lambung adalah profession you. Kita bukan nak disguise siapa-siapa. Kita tidak duduk atau berselindung di mana-mana profession pun dalam Malaysia ni maupun dunia, right? Kita nak jadi diri kita. Kita nak orang hormat kita sebagai siapakah diri kita. Jadi itulah yang you kena angkat. Berbanggalah dengan profession you. Yeay. Nak ada bangga? Bangga. Saya bangga. Mustahil tak bangga. Kan? Betul tak? Okay. Okay, so kita dah sampai ke penutup. Sampai Pucuk penutup. Oh, kejap je. Okay. Patutnya kena lama sikit lah. Okay, saya tanyalah satu soalan. Okay. Macam saya kan jadi pensyarah kan. Saya dapat student pula. Kalau macam saya tak apalah baik. Kalau macam Nada. Saya buah sikit. Nada. Sebab tahu saya buah sikit lah kan. Okay. Macam mana handle stress tu? Orang selalu tanya kat saya tau. Berapa umur saya? So tolak stres. Jadi saya akan tanya dia balik. Kan? You agak-agak umur saya berapa? So dia akan make a wild guess lah kan. Dia kata 40, nak masuk 40 ataupun middle 30. Tak, umur saya dah 40 lebih. Maksudnya apa? Maksudnya saya boleh mix around with your age. Saya boleh adapt dengan age you all, dan saya boleh blend dengan you all punya generasi. Gen Z. So Gen Z ni kan, Gen Z ke Gen Alpha ke whatsoever lah kan. So dia akan membuatkan saya sentiasa muda. Wah. Orang kata young at heart lah. Faham. Jadi bila kita young, dari dalam kita rasa kita adalah orang yang muda, insya-Allah dia akan ditranslatekan through physical. Kita akan rasa bertenaga kan. Saya rasa masa dulu kan saya pernah mengajar dekat institut lain kan. Time tu tak ada lagi Gen Z, betul? Tapi semuanya student saya muda dia saya. Tapi apa beza student dulu yang belajar kardiovaskular dengan student sekarang? Adakah
diorang Generation tu. generation tu nampak berbeza, cara mengajar, cara macam tu lah, cara macam mana nak Okay, saya dah attend menjadi diorang. pensyarah ni dah 16 tahun dah. 16 tahun dah saya mengajar. Memang ada perbezaan lah. Zaman dahulu dan student zaman sekarang ni kan. Zaman dulu student tu kita boleh marah, kita boleh tegur, kita boleh ni, tetapi student sekarang ni lebih kepada kita kena memujuk, kita kena bagi tahu Lembut-lembut begini sebab mereka Merajuk ni ni. strawberry generation Kau kan. merajuk ni. Sampai Strawberry buas. generation kan bila kita cakap lebih sikit kan dah tak datang kelas. Betul. Kata bahasa-bahasa budak sekarang tu manja. Manja. Dadah tak tengok ke? Dadah tak sangat ke? Macam itulah kan. Tapi karakter saya daripada mula-mula saya menjadi pensyarah dengan pada sekarang ini memang ada beza lah. Kalau dulu masa saya muda tu darah pun tengah panas, saya tu macam serius sikit, saya lebih strict kan. Tapi sekarang ni saya rasa saya cuba mellow down, saya cuba lebih memahami, lebih mendekati pelajar ya. Dan apa nama tu ramai pelajar saya yang kata tu saya boleh katakan selesa lah bila berada dengan saya tu. Sehingga kan mereka rasa macam dia orang boleh bercerita lah dengan saya kan. Setengah pensyarah tu student takut nak dekat kan. Takut nak dekat, takut nak bercerita tu lah, tambahlah kan. Dekat pun rasa nak takut kan. Ada rasa takut. Tapi kalau dengan saya sekarang ni insya-Allah lah saya boleh handle. Saya lebih rasional, lebih matang macam tu. Masa zaman-zaman segarang dulu, pernah tak buat student you get out from my class? Oh ya ke? Pernah kena tak? Saya sebenarnya kan pernah, bukan pernah. Kalau dulu masa saya mula-mula tahun-tahun mula jadi pensyarah dulu kan. Kalau yang masuk dalam OSCE station saya keluar mesti nangis. Walaupun saya tak marah pun. Saya tengok je. Saya tanya, saya tengok. Pun dia dah rasa aura tu. Muka segarang. Ya. Saya tak tahulah muka saya garang ke. Saya rasa muka saya tak garang. Muka saya okey, handsome je. Comel. Okay, saya setuju. Saya setuju. Okay. So, Nurin? Saya tak ada soalan dah. Tak ada dah. Okay. So, sampailah penutup kita untuk hari ni. Tapi, saya nak tahulah ada tak nasihat dari untuk pelajar STPM, SPM ataupun diploma yang masih mencari-cari mana ada tuju diorang sekarang untuk dalam bidang kesihatan? Okey, saya selalu katakan kepada pelajar maupun kepada family atau parent lah education ni adalah satu investment. Okay, education adalah satu investment. Kalau you invest lebih, maka pulangannya juga akan lebih. Kalau you invest sekadarnya, maka pulangan pun adalah sekadarnya. Jangan takut untuk invest kepada anak-anak. Kenapa? Kerana a good education, a good place to study, itu semua akan memberikan orang kata nilai tambah kepada anak-anak apabila anak-anak sudah mula masuk ke bidang pekerjaan. Kenapa saya katakan begitu? Contohnya lah yang paling dekat dengan saya adalah Bachelor in Cardiovascular Technology. Memang kalau orang tengok dia punya fee tu memang orang fikir 2-3 kali. Tetapi at the end of the day bila mereka bekerja, mereka akan dapat menuai hasilnya setimpalnya. Setimpalnya. Kenapa? Di Malaysia sendiri gaji pokok yang orang kata ditawarkan kepada CVT 3,500 itu adalah gaji pokok. Tak termasuk dengan allowance, tak termasuk dengan dia punya OT. Student saya yang bekerja di RJN pun dia boleh dapat around 5K sebulan, which is macam saya kata tadi lah, dia menuai dengan tuai yang baik lah. Jadi always remember, pilihlah bidang yang betul untuk anak-anak, kerana macam saya katakan tadi, untuk degree ni sendiri, gaji selalunya bermula pada 2,800 begitulah. Tapi kalau dengan bidang yang lebih subspecialty, contohnya cardiovascular, dia boleh pergi sehingga dapat ke 5,000 begitu. Jadi anak-anak pun akan ada
gaji yang baik dengan keadaan yang lebih selesa lah. Lebih Mak bapak selesa, pun senang mak hati. bapak pun senang hati, tak perlu nak tanggung anak-anak lagi, cukup segalanya kan. Jadi don't worry, itu anak-anak tuan-tuan, ya, itu adalah investment untuk anak-anak tuan-tuan. Ya, saya rasa itu sahajalah kot ya. Saya punya ulasan saya terhadap kita punya sesi pada hari ini. Okay. So, tamatlah sudah podcast kita hari ni. Yeah. Jangan lari ya. Jumpa next time. Bye. Jumpa next time. Bye.